Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa aku kena share juga berkenaan dengan isu minyak dekat Thailand. Aku baru balik je daripada Hat Nyai. So aku masuk melalui Bukit Kayu Hitam. Daripada Bukit Kayu Hitam ke Hat Nyai. Sepanjang perjalanan memang tak ada masalah apa langsung berkenaan dengan Thailand dah macam zombie, minyak problem. Yang tu aku tak pasti dekat kawasan mana. Mungkin tempat-tempat lain lah selain daripada Hat Nyai. Memang aku masuk dengan kereta sampai ke Hat Nyai, dah pusing jalan-jalan Hat Nyai, sampailah keluar ke Bukit Kayu Hitam balik. Memang tak ada masalah minyak. Tempat minyak dia pun tak ada lah kata jam yang teruk. Tak ada langsung. Memang minyak dia pun okey. Walaupun aku tak isi minyak, walaupun aku just pakai EV, aku charge saja, tapi charge dia dekat stesen minyak. So memang stesen minyak yang aku pergi, aku tengok tak ada masalah apa pun. Memang okey je. And ni nasihat akulah, siapa yang masuk daripada Bukit Kayu Hitam nak ke Hat Nyai, isi minyak penuh dulu dekat Napoh. Sebab daripada Bukit Kayu Hitam ke Hat Nyai lebih kurang dalam 50 hingga 60 km. Aku rasa kalau isi full tank, sampai Hat Nyai jalan-jalan naik kereta, patah balik keluar daripada Bukit Kayu Hitam pun aku rasa cukup je minyak kereta hampa tu. Lagi satu, kalau dah sampai sana nak parking kereta dekat hotel, lepas tu naik tuk-tuk, yang tu pun kena fikir lah. Sebab sekarang ni geng tuk-tuk dah mula mainkan isu berkenaan dengan minyak. So adalah sikit naik harga tu compare dengan sebelum ni. Adalah mereka charge lebih sikit, mereka bagi isu sebab minyak, mereka terpaksa naikkan mereka punya tambang lah. So yang tu bukanlah isu yang besar. Isu yang besar sekarang ni, betul ke Thailand macam zombie, ada isu kopak tu apa semua. Yang tu aku tak nampak lah berlaku dekat Hat Nyai dan sepanjang jalan daripada Bukit Kayu Hitam ke Hat Nyai. So siapa yang plan nak pergi ke Hat Nyai, InsyaAllah pergi je, tak ada masalah apa pun. Aku enjoy je pergi balik. Aku naik EV, aku charge, semua okey, tak ada masalah. So siapa yang naik petrol pun boleh, InsyaAllah. Itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace y'all.